Nama saya Ragu, umur 37. Ini anak saya, Nitya Rubini, umur dia 13 tahun. Yang ini Nitya Darshini, 10 tahun. Kita start daripada Melaka, Afam Masa Resort. Bukan resort, kota. Dari situ sampai sini lah. Kita nak ke Alor. Yang ni cita-cita dia. Dia kata dia nak buat tahun ni. Pasal apa, dia pun dilahirkan pada hari Malaysia, 16 hari bulan 9. Lepas tu dia datang dengan idea ni. Saya sebagai bapa, saya kena support lah dia orang. Saya tak boleh nak hantar anak saja pergi, lepas tu nanti mana dia orang sesat, susah. Sebagai bapa, pasal apa, dia umur 4 tahun dia dah start marathon run. Banyak marathon run dia dah ambil event lah. Katakan kita nak tunjuk rasa cinta kita kepada negara kita lah. Lepas tu kalau boleh nak bagi dia masuk nama dia dalam Malaysian Book of Record. Sponsorship tu buat sekarang belum lagi lah. Cuma mungkinan tahun depan pun kita akan buat lagi lah. Mungkin bila kita buat sekali, orang akan percaya kita. Harapan tu anak saya punya harapan lah. Anak saya dia nak bagi nama dia masuk dalam Malaysian Book of Record. Lepas tu lagi satu, dia nak jumpa dengan Perdana Menteri kita lah. Belum lagi, pasal apa, hari yang keempat yang katakan kita nak sampai ke Putrajaya, kita tak dapat sampai. Sebabkan pasal dekat Melaka kita dah sesat. Bila kita dah sampai dekat Pasir Panjang, orang katakan turn balik kita ke Alor Gajah balik. Lepas tu kita kena ambil round lah lagi sekali. Kena pusing balik lagi sekali. Satu kali round lagi. Lepas tu kita dah miss. Sepatutnya dari Melaka ke Port Dickson kita dah sampai dah. Jangka tiba Alor dalam 31 hari bulan lah. Satu hari kalau tak ada orang kacau, tak ada orang ambil gambar ke, kita boleh hentam sampai 70. 70 lah. That's the limited lah. Okay, malam tidur macam mana? Malam tidur kita tengok. Kalau dekat-dekat dah nak sampai, kadang-kadang kita jadi sampai dia pukul 9 jalan. Kadang-kadang sampai pukul 10 jalan. Tengok limited, tengok tempat jugalah. Kalau belah kampung-kampung ni dia terang sikit. Kalau belah hutan-hutan ni dia gelap sikit, tak boleh nak jalan. Langsung tak nampak jalan. Takut apa, takut ular ke apa ke, nanti terpijak lagi susah.